ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Al-Baqarah ayat 2 mafhumnya itulah kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada sebarang keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan saling belajar pelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan, dan akan diselimuti mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Furqan dan selawat tafrijiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah cucuri rahmat dan maghfirahnya kepada ibu dan bapa kita, guru-guru kita, dan tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing. Moga-moga Allah makbulkan segala hajat kita di hadhil hajat. وللنبي الكريم وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid Taman Pulai Indah, Tuan Haji, para asatidah, Tuan Hajjah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama rafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya. Dapat lagi kita bersama-sama berada dalam halaqah Al-Quran ini, yang mana sebelum ini kita mulakan malam kita dengan solat maghrib berjamaah. Satu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan contohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah beri kita istiqamah. Dan kemudian ini Allah Subhanahu wa taala izinkan pula kita bersama-sama berada dalam halaqah Al-Quran yang banyak sekali fadilatnya disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat syafaat baginda, syafaat Al-Quran dan fadilat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang berada dalam halaqah Al-Quran seumpama ini. Semoga Allah golongkan kita dalam golongan hamba-Nya yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan bersolawat dan jadikan selawat rutin harian hidup kita. Moga-moga nanti kita dapat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan semua berkhabar sihat? Alhamdulillah, hari ini kita lihat lagi ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali yang lepas kita telah berhenti pada ayat yang ke-137 surah Al-Baqarah. Maka surat yang ke-21 masih lagi dalam juzuk pertama di hujung-hujung. Juzuk pertama ini yang mana juzuk pertama ini sehingga ayat yang ke-40 141. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada kali yang lepas kalau tuan-tuan ingat, kita telah lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa orang-orang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala menyeru supaya berkata amanna billah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengatakan ikutlah agama mereka, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Maka Allah SWT mengajar, membimbing Nabi SAW supaya Nabi mengatakan qul bal millata Ibrahim hanifa, bahkan agama Ibrahimlah yang lurus dalam kebenaran, wa ma kana minal musyrikin, kami tak sanggup, kami ini bukan dalam kalangan orang-orang musyrikin seperti kamu. Dan untuk orang-orang yang beriman pula Allah SWT menyeru supaya berkata kepada mereka amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq, dan kami juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak-anak Yaqub, al-asbaq. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan kami juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada Musa, iaitu kitab Taurat, dan juga kepada Isa kitab Injil. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan tidak ada
Kami bezakan antara seorang pun di kalangan nabi-nabi itu dan kami ini adalah tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu beriman seperti mana kamu beriman, iaitu beriman kepada sekalian rasul. Kalau jamaknya sekalian rusul, beriman tanpa membezakan satu pun di antara mereka, yang mana mereka itu nabi-nabi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka faqad ihtadaw, kata Allah, barulah mereka itu mendapat petunjuk. Selagi kamu membeza-bezakan nabi, ada yang kamu katakan sekian nabi itu anak Allah, sekian nabi yang lain pula anak Allah, maka kamu bukan di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling dari iman kepada Allah, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam perbalahan, permusuhan dengan engkau, hai Muhammad. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan memeliharamu, wahai Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, yakni perkataan mereka, lagi maha mengetahui keadaan mereka. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuh Islam, iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehinggalah Nabi dan para sahabat mendapat kemenangan walaupun bilangan mereka sangat sedikit pada awalnya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ahmad Sul Haji dalam menghuraikan ayat yang ke-137 itu, ayat ini sebagai jaminan kepada orang-orang yang betul-betul beriman, tidak menduakan agamanya, tidak menganggap agama yang lebih tinggi melainkan agama Islam. Nescaya mereka mendapat petunjuk, tetapi sekiranya mereka berpaling atau keimanan mereka tidak menepati keimanan yang dikehendaki oleh Islam, maka ini hanya menunjukkan perpecahannya dan perbelahannya. Orang Islam yang mereka tentang itu akan dipelihara oleh Allah dari kejahatan mereka, kerana Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada yang dinyatakan dalam ayat ini benar-benar telah berlaku, iaitu orang-orang Islam yang berada di negeri Madinah kemudiannya dapat mengalahkan orang-orang Yahudi, kaum Bani Quraidah, dengan membunuhnya, dan Bani Nadir dengan menghalaunya. Selain itu dikenakan pula ke atas mereka jizyah, cukai atau ufti. Ini akhirnya orang-orang Yahudi itu yang asalnya berada dalam satu negara, iaitu negara Madinah, mereka akhirnya mengkhianati perjanjian piagam Madinah itu. Akhirnya ada yang diusir dan sebagainya, sehingga sesiapa di kalangan orang-orang Yahudi yang ingin hidup di Madinah perlu membayar jizyah. Ini satu kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat pada ketika itu, menunjukkan bahawa Islam itu menang bila mana menjaga iman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan lagi, lihat ayat ke-138. Dimulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sibghatallah. Di situ tak apa. Sebab ada tanda sad lam ya tu tanda waqaf. Yang mana walaupun wasal itu lebih aula. Sambung itu lebih baik, tapi waqaf itu memadai dari segi maksud. Ya. Kalau kita belajar ni pendek-pendek jugalah kan. Jadi huruf sad tuan-tuan, hujung lidah sentuh pada pangkal gigi bawah. Sa. Atas lidah menempel pada langit itbaq. Kemudian pangkal lidah terangkat isti'la. Kemudian ada satu sifat lagi iaitu safir. Bunyi bunyi kami sib. Tak boleh sib itu kan. Sib jelaskan huruf sad tu. Huruf safir ni ada 3 huruf. Sad, sin, zai. Mesti ada bunyi unggas. Jangan. Safir tu bunyi unggas, bunyi macam bersiul bunyi. Sibghatallah. Qalqalah sughra, huruf ba, sibgha. Lalu je. Sibghatallah. Ra tebal. Jangan sibghata. Jangan ra. Huruf ghin isti'la. Tebal bila sebut huruf ghin pada atas ra. Gitu kalau kita sebut huruf ghin dalam satu Fatihah, ghairil maghdu. Jangan ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Itu huruf ghin. Jadi sibghatallah. Ta infitah masuk kalimah Allah baru kita baca dengan tebal. Taglil. Ta jangan tebal, jangan tallah, jangan ta. Allah. Kalau kita berhenti situ jadi ma'arif lisukun. Iaitu berhenti pada 2 huruf yang dimatikan kerana waqaf. Huruf pertama huruf mad, huruf kedua huruf konsonan selain mad yang kita matikan kerana waqaf tadi. Yakni huruf alif dihazafkan, alif kecil dihazafkan. Kalimah Allah ni walaupun dia tidak ada alif kecil tapi kena baca 2 harakat. Tidak ada alif tu. La tu kan. Tapi tetap dibaca dengan mad, disebut sebagai mad at-ta'zim. Mengagungkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ha kita matikan juga kerana waqaf. Jadi boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Jadi kita pilih 4 harakat saja. Jadi seragamkan semua ada sukun dengan 4 harakat. Sibghatallah. Sila. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Baik, nun ada tanda mati izhar. Bila nun kat mana-mana dalam Al-Quran ni tuan-tuan lihat ada tanda mati, maksudnya tak dengung lah tu. Nun tu kena jelaskan. Tapi ada tawassut. Walau tak dengung ada tawassut. Tawassut maksudnya bunyi antara syiddah dengan rakhawah. Antara tertahan suara dengan lepas suara. Kalau huruf ha tu itu rakhawah. Ahsanu, lepas habis. Tapi kalau huruf nun dia min sikit je. Ada tekanan juga. Tak boleh baca dengan syiddah. Wa min itu tak boleh. Itu baca dengan syiddah. Kalau baca min kena tekan sikit. Min Jangan lebih sangat macam huruf ha. Jangan langsung tak ada bunyi ataupun terus kita tahan suara. Langsung tak ada bunyi pergerakan suara. Rakhawah maksudnya pergerakan suara. Jadi tahan sangat pun tak suara kita, gerak sangat pun tidak, lepaskan pun tidak sangat. Jadi antara syiddah dengan rakhawah itu disebut sebagai tawassut. Itu istilah tawassut tu. Ada 5 huruf, lin umar, lam nun ain mim ra. Kalau kita matikan 5 huruf ni, dia ada tekanan sedikit. Sedikit antara syiddah tadi dengan rakhawah. Baik, jadi nun tu huruf tawassut. Jadi وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ huruf ha pedas. Jangan sampai huruf ha pun kita tawallud kan. Tawallud pula tadi tawassut, ni tawallud pula. Tawallud tu maksudnya kita qalqalahkan huruf yang tak ada qalqalah. Contoh huruf ha pun ada hara. Elakkan. Jadi lepas gitu je. Ahsanu minallah.
minallah, jangan minau, jangan no, nah, tetap na, nun di atas na. Jadi minallahi sibghah, kalau sughra pada ba, sama macam tadi lah sibghah. Dia jangan sibghah, itu putus bunyi. Itu untuk qalqalah kubra, iaitu berada pada tempat waqaf. Qalqalah tempat waqaf baru kubra. Tapi ini sughra pertengahan bacaan dilalu je. Sibghah. Huruf ghain tebal tadi, huruf ta marbutah kita waqafkan jadi ha. Jadi huruf ha halqi paling bawah. Jadi sibghah. Ghah. Jangan rah. Jadi ingat huruf ha pedas pula. Ha. Yang dekat dengan dada kita tu bunyi bergema tu, halqi paling bawah. Jadi saya baca dan perhatikan, sama-sama baca. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sila. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Jumpa lagi sad lam ya wasal aula. Waqaf yang mana sambung itu lebih utama, tapi boleh berhenti, tidak menjelaskan makna ataupun membadai kita berhenti di situ, tidak menjelaskan maksud dia. Sambung lagi, wa nahnu lahu, huruf ha, huruf rakhawah tadi, wa nahnu, gitu. Jangan baca dengan huruf ha pula, wa nahnu, itu huruf ha bulat, ha simpul. Jadi kena bezakan betul tu huruf ha, huruf ha kita dalam bacaan-bacaan yang biasa kita amalkan seharian. Dalam solat kita, tuan-tuan, dalam bacaan-bacaan solat kita baca kama sallaita ala Ibrahim, ha. Ingat Ibrahim. Jangan baca sambil lewa jadi huruf lain, jadi lahnun. Jadi tak ada Nabi Ibrahim, tak ada. Mana ada Nabi Ibrahim, tak ada. Ini Nabi Ibrahim, itu baru nama Nabi. Kalau Ibrahim, itu bukan nama Nabi. Tak tahu nama apa. Jadi makharijul huruf ini sangat memain peranan. Lebih-lebih lagi kita baca Al-Quran, wajib baca dengan makhraj atau makharij al-huruf yang betul. Baik. Kemudian hu maksilah qasirah, 2 harakat. Lahu bezakan dengan ha tadi. Mad asli macam mad asli 2 harakat. Tuan-tuan lihat ada waw kecil tu. Lahu sebab depan dia bukan hamzah. Kalau depan dia hamzah, maka di atas waw kecil tu ada tanda gelombang, tanda panjang, menunjukkan kena baca 4 harakat. Dalam bacaan Hafs wal Asim tadi Syatibi yang kita baca inilah. Yang kita belajar ni tuan-tuan, bacaan qiraah Hafs an Asim. Baik. Qari'nya qari' Syatibi. Jadi qari' Syatibi dia baca silah tawilah pun dibaca dengan 4 harakat. Jaiz 4 harakat. Baik. Tapi di sini memang 2 harakat lah macam al-asli. Wa nahnu lahu 'abidun. Amal asli bidun dun, huruf dal ujung lidah sentuh pada pangkal gigi atas. Ujung lidah betul, kuncupkan ujung lidah tu, kenakan pada pangkal gigi atas. Abidun dengan abidun dun, tu huruf d tu. Dalam bahasa Arab tak ada huruf D, tak ada. D ada. Sebab dia lembut sikit, kena pada pangkal gigi. Baik. Dan di hujung itu mad arid li sukun kita baca dengan 4 harakat. Mad arid sukun yang tadi pun kita baca 4, ini pun kita seragamkan. Kemudian di hujung itu kita tawassutkan nun. Ada tekanan sikit pada nun. Wa nahnu lahu 'abidun. Sila. Wa nahnu lahu 'abidun. Alhamdulillah, barakallahu fikum.
Baik, kita lihat sedikit di sari ayat ini. Sibghatallah. Sibghah maksudnya celupan. Celupan ataupun warna ataupun apa tu, perkataan sibghah ini adalah kalau dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab disebut sebagai isti'arah. Isti'arah. Celupan maksudnya agama. Jadi celupan Allah maksudnya agama Allah. Agama Allah yang Allah dah patternkan macam tu keadaan dia. Itu maksud celupan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik dari celupan Allah? Siapakah lebih baik daripada Allah celupannya? Celupan Allah itu maksudnya apa? Yang lebih baik adalah celupan Allah SWT. Ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang lebih baik. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Warna yang Allah warnakan untuk dipegang oleh orang Islam itu adalah yang terbaik daripada warna-warna yang selain daripada warna dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah agama-agama selain daripada agama Islam. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu hanyalah Islam. Yang lain itu bukan agama. Agama pada Allah SWT di sisi Allah SWT adalah Islam sahaja. Yang lain itu tak layak jadi satu agama. Kemudian di hujung itu Allah kata wa nahnu lahu 'abidun. Ini kata-kata yang sepatutnya diucapkan oleh orang-orang Islam, iaitulah kami kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 'abidun, menjadi orang-orang yang mengabdikan diri. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Mansur Haji menghuraikan ayat yang ke-138 ini, Allah menggunakan perkataan sibghah, artinya celupan, dipakai sebagai isti'arah tasrihiyah. Itu dia. Pinjaman untuk penjelasan. Jadi sibghatallah maksudnya celupan agama Allah. Mengikut Ibnu Abbas, sibghatallah ditafsirkan dengan agama Allah. Dinamakan sedemikian kerana orang yang telah beragama ibaratnya telah dicelup, maka tanda agama itu telah melekat dan kelihatan terlekat di sisi pemeluknya. Sebagaimana tanda celupan itu nampak di baju yang telah diberi celupan, yang kemudiannya celupan itu tidak akan berpisah lagi daripadanya. Juga dikatakan oleh setengah mufassirin, sibghatallah ditakwilkan sebagai fitratullah, artinya suatu kesucian yang sesuai dengan tabiat manusia. Ada pula yang bertakwilkan sibghatallah itu dengan berkhatan, yakni bersunat. Kerana orang berkhatan itu biasanya berlumuran darah, seolah-olah dicelup dengan darah. Maka upacara ini ibarat pencelupan dalam agama Islam. Seperti Ibnu Abbas berkata, maksudnya orang Nasrani jika mendapat anak setelah berumur 7 hari, dibawanya lah anak itu untuk diselamkan di dalam air yang berwarna kuning. Ini dinamakan air ma'mudiyah, yakni dibuat upacara baptis atau mengkristiankan untuk mencelupnya supaya suci sebagai ganti berkhatan. Jika yang demikian itu telah mereka lakukan, berkatalah mereka sekarang ini dia telah menjadi orang Kristian yang sejati. Jadi sibghah ini digunakan juga oleh orang Kristian, perkataan sibghah itu. Tapi celupan itu celupan yang disebutkan tadi itulah. Maka Allah gunakan juga perkataan yang sama. Sibghah Allah itulah yang paling baik, iaitulah agama Allah, iaitu agama Islam. Itulah sebabnya Allah menyatakan kepada orang-orang Islam, apabila diajak masuk agama orang lain atau dipujuk supaya mengikuti fahaman ataupun ideologi orang lain,
yang isinya bertentangan dengan fahaman ajaran tata tertib dan peraturan Islam, ingatlah kepada ayat yang menjadi cogan yang wajib ditegakkan oleh umat Islam, iaitu ayat yang berbunyi sibratallah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Ini kena pegang kuat-kuat ni ayat ni. Bila ada dakwah agama sekalipun yang mengajak kita masuk agama dia, kita kena faham betul-betul ayat ni. Kalau boleh hafalkan sibratallah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Itulah celupan Allah ataupun agama Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah celupannya, dan kami hanya beribadah kepadanya. Ini bagi orang yang faham betul ayat ini, maka dia sebenarnya ayat ini menunjukkan ataupun betul membawa maksud pendirian seorang Muslim yang sejati, yang kuat keimanannya, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh sebarang fahaman pun yang lain yang sesat, yang mengandungi ikrar bahawa kami telah beriman, telah mendapat celupan agama Allah, iaitu celupan yang teramat baik, tidak ada bandingannya, celupan yang tidak akan luntur selama-lamanya walaupun dimakan zaman dan memasuki berbagai-bagai perubahan, namun kami tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah tuan-tuan, ayat yang kita baca pada hari ini, 41 ayat je pendek. Jadi cukup sekadar itu. Minta maaf salat saya. Moga yang sedikit ini dapat menjadi panduan kita untuk membaca Al-Quran yang lebih baik dan lebih tartil. Bila kita baca Quran, kita nak faham, kita nakkan kefahaman apa yang kita baca itu lebih utama sebenarnya, untuk kita amalkan dan kita jauhkan apa-apa yang tidak sepatutnya kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tertangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah